Robot Evo Trade ni aku dah on dekat platform FBS selama seminggu lebih, tapi satu trade pun belum masuk lagi. Dan bila aku check satu persatu, aku dah jumpa. Ini je masalahnya. Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to channel Aizat Alfa, pakar robot trading anda. Okay, so dalam minggu kali ini aku nak share feedback daripada kita punya subscriber tele kita. Apa feedback yang Cap dapat daripada diorang dan macam mana kita nak bantu geng-geng subscriber tele ni. Apa? Tak masuk lagi link tele? Masuk dulu. Tengok dulu. Benda tak berbayar pun kalau korang nak masuk. Tengok dulu dalam tu apa ada. So, jom kita baca apa feedback diorang. Okey, ini kiriman daripada Muhammad Akmal S _mas. Saya cuba buat tapi tak jadi. Backtest jadi tapi bila real tak ada pun entry. Boleh bantu saya? Hasan Omar, Evo saya tak jalan terus, tak tahu kenapa. Akaza, Cap, ajarlah Cap untuk kami buat profit macam ni. Ketandusan idea dah ni, AI Gen tak jalan. Kenapa dia orang tanya macam tu? Apa yang Cap payung dekat dalam tele tu yang buatkan dia orang teruja nak tanya lebih lanjut kan? Nak tahu korang klik lah link tele dekat bawah. So kita dah tahu masalah daripada subscriber. Jom kita tolong diorang settlekan hari ini. Sebelum kita nak salahkan robot, kita kena pastikan beberapa elemen teknikal dahulu. Kita kena pastikan A to Z elemen teknikal masa kita nak install robot tu berada dalam keadaan yang bahasa mudah dia semua dah checklist on. Kalau lah robot tu tak jalan juga, and then mungkin ada masalah dekat file robot tu. Okay, jom. First step sekali, kita kena buka apa? Yes, betul. Kita kena buka MT4 tempat kita run robot tu. So untuk pastikan semua checklist dalam keadaan on, dekat sini Cap akan bagi awak step by step supaya awak tak tertinggal. So step yang pertama, awak kena pastikan robot tu dah dimasukkan dalam chart ataupun instrumen yang awak nak robot tu trade. First kali macam kat sini kita nak trade gold. Okay, so kita akan drag apa Evo Trade ni, kita drag, kita left click, kita tarik, kita lepas. Macam ni. Okay. So kita allow kat sini, nampak tak? Ini allow semua input ni. Ikutlah nak pakai yang standard punya ataupun nak setting terpulang. Tekan OK. Step yang kedua adalah kita kena pastikan auto trading ni, yang Cap highlight kan sekarang ni, dia tengah Cap buat bulatan ni. Pastikan auto trading dalam keadaan hijau. Sekarang dia merah. You tekan je left click lagi sekali, dia akan jadi warna hijau. Okay. And the third is adalah simbol smiley ni dia kena senyum. Dia tak boleh monyok macam ni. Dia tak boleh sedih. Dia kena pastikan senyum. So cara nak pastikan senyum, pergi dekat simbol smiley ni, you tekan je left click. Okay. So tekan common. So tekan allow live trading. Safety ni semua je. T je semua. Tak ada masalah. So tekan OK. Macam tu. So bila step yang Cap bagi tahu ni semua dah complete, okay, auto trading dah hijau, smiley pun dah senyum, okay, dia punya template EA pun dah keluar dekat sini, nampak dia tulis Evo Trade, ada spread apa semua dia baca kan, simbol apa semua complete, dah siap. Untuk kita double confirm robot tu dah jalan atau tidak, kita pergi dekat bahagian expert dekat bawah ni. Expert ni dia akan bagi tahulah. Bila kita dah loading, nampak dia bagi tahu. EA Evo Trade pukul berapa tadi? 17 kan ni 17 hari bulan 6 pukul 3.48. Ni 15.47. Kita tadi Cap drag and drop tu. Nampak? Awal-awal dia disable. Okey, kita kena enable. Lepas enable, kita kena tekan button senyum. Okey, bila dia enable, dia akan keluar sini input dia semua ni. Nampak? Evo Trade MT4 version 1.1 H1, nampak dah dia load semua data-data ataupun strategi robot tu dah di loading up, di load up ke dalam platform ni ataupun ke dalam chat tu, supaya bila kondisi-kondisi yang kita tetapkan dah kena semua dan robot akan execute trading. So ini basic yang mana sebelum awak salahkan kenapa robot ni tak masuk entry, pastikan semua benda ni semua hijau dulu. Bahasa mudah dia. Pastikan semua hijau. And then kalau tak masuk juga, awak kena check balik. Adakah robot ni yang awal-awal asal ni, contohlah macam Evo Trade ni, adakah robot Evo Trade ni robot yang akan
confirm setiap minggu akan ada entry. Untuk kita semak adakah perkara, maksudnya robot ni on seminggu tak jalan, adakah dia normal ataupun tak normal. So kita pergi dekat bahagian back test. Sebab itulah kita kena buat back test. Pergi kat bahagian back test. Okey, pilih Evo Trade. Okey, kita contoh kita run sebulan. Kita start daripada bulan 1. Okey, tak payahlah bulan 1. Bulan 1 dah lama sangat dah, kita ambil yang latest lah. Okey, bulan 5, 1 hari bulan 5 2025, kita run sehingga 30 hari bulan 5 2025. Kita nak tengok lepas kita start run robot tu 1 hari bulan 5, bila dia akan, hari pertama dia akan masuk trade, berapa lama dia ambil masa, dalam masa sebulan tu berapa banyak robot tu akan masuk trade. Okey, jom kita tengok. Okey, result tak nak tengok ni, kita nak tengok dia masuk entry bila. Okey, dekat sini kalau kita tengok dia akan masuk entry pada 2 hari bulan 5 2025. Ada satu entry. Lepas tu dia masuk balik 6 hari bulan 5 2025. Lepas tu lama tu dia masuk 4. Okey, perasan tak? Lepas tu lama tu baru dia akan masuk 4, 9 hari bulan. Bila lagi dia masuk? 20. Masuk 23 hari bulan. Total trade berapa banyak total? Nampak ni, kita tunjuk. Total trade dalam masa sebulan hanya ada 10 sahaja. So kalau you guys dah run selama seminggu robot Evo Trade ni dan tak ada entry langsung lagi, sabarlah. Sebulan 10 entry je dia ada. Tak banyak. Memang tak banyak. So you guys cuba run dulu selama sebulan, tengok berapa entry dia masuk. Of course back test tak akan sama macam real test, macam cap ulang banyak kali sebelum ni. Dia akan ada perbezaan sedikit. Dia tak akan perfect 100% sama. Cumanya biasa dia tak lagi banyak. Contoh bila back test total trade dia 10. Mungkin bila real test dia akan ada 5, 6 macam tu. Dia tak akan lagi jauh. You guys run dulu seminggu, beli VPS, pasang, install macam Kat cakap tadi, pastikan semua benda tick semua check. Okay, auto trading, Evo Trade semua check. Kalau tak ada juga, yes, robot tu problem, ataupun broker yang awak pakai tu dia tak allow robot trading. Sebab tu Kak cakap pemilihan broker tu penting, sebab setengah broker dia tak nak, dia dah ban EA ni. EA Evo Trade ni mungkin dah start buat profit dekat, diorang ada sejarah ada orang pakai EA Evo Trade ni, ataupun strategi ni telah diguna pakai oleh orang, dan dia tengok you guys pun pasang robot yang sama dan dia cakap robot ni kita tak boleh pakai, strategi ni broker kita orang tak boleh pakai, contoh. Tapi dekat FBS tak ada masalah, sebab setakat ni FBS hanya ban robot arbitrage sahaja. Ulang, FBS hanya ban robot arbitrage sahaja. Lain daripada tu kau pakai lah. Okay, pastikan yang paling last sekali platform kau pakai tu. Okay, jangan cakap kenapa tak entry je, pakai broker apa? Broker Dano FX. Tak nak. Okay, pastikan pakai broker FBS, barulah kita boleh pakai dekat FBS. Run dulu tapi bila kau pakai dekat FBS tak run, mesti ada something wrong. Mungkin ada salah setting ke mana-mana kan, tak ada button on, tak on ke apa semua. So kita boleh cari root cause kat situ. Okay, so kesimpulannya dekat sini, first thing first, kalau robot tak jalan, jangan salahkan robot dulu. Okay, cari dulu di mana permulaan yang cap susun tadi tu, check balik satu-satu. Kalau tak boleh juga, lepas tu masuklah dekat link Taylor ni, tolonglah masuk kat situ, tanyalah korang nak tanya soalan apa pun kat situ. Okay, kat situlah tempat yang cap paling cepat nak respon dekat korang semua. Okay, so guys, setakat itu saja. So dalam next video, insyaAllah bila robot yang Cap dah pasang Evo Trade ni dekat VPS, dah start ada position, Cap akan share dekat korang position tu masuk bila, buy ke sell, profit ataupun tidak, dan kita akan sama-sama judge robot Evo Trade ni secara forward test. Okay, stay tuned for the next video. Assalamualaikum. Salute. Bye.